Okey geng, Assalamualaikum. Itu dia, sampailah monoshock viral kita. Okey, pada hari lah abang lain dah kita tengok monoshock dulu. Okey, monoshock macam hari tu jugalah. Okey, tak ada ubah apa-apa. Yang ni Y15 punya. Y15 punya tinggi dia 205. Okey, Y15 dia boleh pakai kat 3 motor lah. Y15, Y16 dan juga Modena Z15 GT ya. Tiga motor ni boleh pakai monoshock yang sama, 205 mm noh. Sama yang macam sebelum ni kita buat purple lah. Okey. Okey, yang ni Y15 dan yang ni LC. Okey, LC saiz 200 mm. 200 mm ni untuk LC V1 sampai V8. Sama pakai. Saiz 200 mm sama je. Okey, boleh ajar ribang kat bawah ni. Nak perkeras spring boleh ajar spring kat sini. Dia ada spanner kat dalam ni dah. Macam itu juga sama yang kita cuma restock. Purple noh. LC 200 mm dan juga Y15 205. Okey, yang ni throttle body. Okey, throttle body kita ada Y15 punya saiz 45 mm. Tu dia 45 mm bulat punya design. Kat sini ada tulis lah 45 mm. Okey, yang ni Y15 nya 45 mm ada satu saiz saja. Lepas tu yang ni Y16. Y16 kita ada 34 mm dan juga 36. Okey, 34 dan 36. Lepas tu yang ni LCV8. LCV8 kita ada 32, 34 dan juga 36. Ada 3 saiz untuk LCV8. Okey. Lepas tu yang ni NV8. NV8 saiz 36. Tu dia. Okey, lepas tu yang ni oil pump. Oil pump yang ni Y15 punya, yang gear besar punya. Okey, yang ni gear besar punya Y15 dan juga yang ni LC punya. LC punya yang gear besar juga. LC dan Y15 saja yang masuk stok. Untuk Y15 ni dia sama pakai Y16 lah. Okey, yang tu saja dulu yang ada stok. Dia sebab mono tu apa tahu lah. Ni kira sebelum raya ni kita ada yang ni ya. Nak main pula kena main lepas raya pula. Okey.